Sedapnya kalau dapat chef kecil. Kan. Sedapnya lah kalau dapat coklat kunafa ke, dapat apa-apalah. Kan. So ada tak kat sini yang pencinta dessert, saya nak share shortcut untuk pecinta dessert yang nak kurus. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Coach Shana. Welcome back to the Yaman's channel. Hai. Okay. So saya nak share 5 shortcut kalau korang jenis macam saya suka dessert. Apa yang kita boleh amalkan, sebab Alhamdulillah saya ni memang suka dessert. Sangat suka. Maksudnya kalau nasi tu saya sekali sehari pun okey, tapi kalau nampak dessert kan dia macam hati tu bergetar sikit lah kan. So macam mana saya still enjoy dessert, dalam masa yang sama saya boleh maintainkan berat badan saya. Sekarang saya ibu kepada 6 orang anak. Alhamdulillah boleh dapat berat dalam 52 macam tu. Okay. So ada 5 shortcut yang saya nak share. Nombor 1, janganlah hari-hari bantai dessert tu kan. So maksimum 2 kali seminggu. Maksudnya bukanlah every time makan tu lah nak cari Zeus coffee lah, every time makan lah nak beli apa tu, washer eye ni. Benda tu make sure ke macam mana sebut dia tu kan. Janganlah nak minum boba every time, ataupun janganlah setiap kali lepas kita dah makan pedas-pedas, makan ayam gepuk tu kan, lepas tu pergi cari pula tiramisu. Benda-benda ni kenapa saya cakap, sebab saya pernah buat. Okay. So kita cuba limitkan maksimum 2 kali seminggu. Contohlah kalau anda ni suka kopi yang manis-manis macam saya suka kenangan kopi avocado tu kan. Okay. So macam mana nak kurangkan? Mungkin hari lain anda minumlah americano. Saya memang tak boleh tahan lah americano kan. Tapi mungkin once a week ke twice a week ke baru ambil yang manis sikit macam tu. Okay. So trik dia adalah jangan hari-hari. Shortcut kedua adalah it's about portion control. Okay. Actually, one bite can fix your craving. You don't need the whole cake untuk buat you rasa satisfied. Sometimes kita nak buat rasa-rasa je. Kan. So, one bite pun dah cukup dah sebenarnya. So, kita janganlah rasa bila kita nak craving tu kan, bermaksudnya kita kena betul-betul menghabiskan portion tu. So, it's about portion. At least kita satisfy kita punya craving tu. Okay, one bite pun dah cukup. Yang ketiga adalah high protein dessert. Contohnya my go to favourite lah kan. Contohnya saya suka yogurt smoothie dekat Christine. Tak tahu korang pernah try ke tak. So dia ada macam yogurt, lepas tu ada granola, ada buah-buahan, ada madu. So dekat situ dia akan satisfy saya punya craving. Saya macam teringin nak benda manis-manis tapi nak yang soleha punya version sikit. So saya akan ambil yang tu lah. Ataupun saya macam shake saya akan pelbagaikan. Instead of just buat shake biasa je kan, saya boleh campurkan dengan yogurt, letak granola, macam tu lah. So high protein dessert, sebab dessert yang high protein ni dia akan bagi kita perut kita tu lebih puas hati lah. Selagi perut tak puas hati ni, dia macam keep wanting more and more. Sebab benda yang bergula ni dia adalah kategori triggering food. Dia memang tak puas. You always ending You always end up wanting more and more. Okay. Yang keempat, penting timing dia tu ambil lah waktu siang, supaya at least malam tu kita ada, tak adalah kita terus tidur kan. Contohnya kita keluar pergi mall malam. So malam tu jugalah kita nak bantai dessert kan. Lepas tu tak lama lepas tu kita tidur. So kalau kita ambil siang, sekurang-kurangnya kita taklah terus tidur, kita still bergaya hidup aktif lagi kan. So timing is very important juga untuk orang yang suka dessert ni. Dan shortcut yang terakhir adalah balance. Balance tu kan, maksudnya macam dah memang suka dessert kan, kenalah paksa diri tu bersenam sikit ke, bakar kalori sikit ke. Contohnya kalau pergi mall kan, so pergilah window shopping, cukupkan step, jalanlah 10 ke 15 minit, parking lah jauh sikit ke, ataupun tawaf lah satu mall tu kan, bagi burn sikit kalori kita tu, dan barulah balik. Janganlah asyik nak guna lift je, dah lah guna lift lepas tu makan dessert pula kan. So cubalah balancekan dengan cukupkan kita punya step, so that at least kita boleh balance lah. Kan, pandai pula nak balance waktu ni kan. So that is 5 shortcuts untuk yang pencinta dessert tapi still nak turunkan berat badan. Anyway, bukanlah susah sangat, tapi sometimes you just need a coach to guide you. So, kalau anda yang suka dessert, at the same time you want to lose weight,
jom join program saya. Saya ada program We Do Transformation, collab dengan the best nutrition in the world, iaitu Herbalife. So I have, my program starts from 259. So kalau you are berminat, boleh klik link dekat description. Okay, saya Coach Shana. Thank you so much for watching. Jangan lupa klik like, comment and don't forget to subscribe. Assalamualaikum.